Hari ini kecoh apabila Panglima Utama kepada Hamzah Zainuddin, Wan Ahmad Faisal seolah-olah telah mengisytihar perang terhadap ahli parti bersatu. Tetapi saya agak pelik. Sebab kenyataan yang dibuat itu seolah-olah dia sedang memeli diri sendiri. Kalau kita lihat ayat yang pertama, tak perlu berdrama lagi dalam media dengan hantar baruah dan budak suruhan. Tetapi, bukankah beliau sendiri yang aktif di media sosial memburukkan presiden dan ahli parti yang lain? Dan semua tahu beliau adalah baruah kepada Hamzah. Kemudian, nak pecat betul-betul. Jangan baling batu sembunyi tangan macam pondan. Seolah-olah beliau sedang memeli Hamzah yang apabila berdepan dengan Tan Sri, Hamzah membuat kenyataan bahawa beliau adalah number one supporter kepada Tan Sri. Tapi di belakang, jelas sebaliknya. Selepas itu, sudahnya dalam bersatu yang Presiden nak dengar sangat hanyalah puak kaki ampu, kaki bodek dan kaki jilat. Saya nak tanya, apakah perbezaannya dengan penjilat dan kaki bodek kepada Hamzah? Dan adakah ini bermaksud mana-mana parti politik yang mempertahankan presiden parti bermakna mereka adalah puak kaki ampu? Dan yang terakhir, mana pergi maruah? Mana ada maruah kalau dah kena pegang dengan puak madani? Sekali lagi, beliau seolah-olah merujuk kepada Hamzah. Kerana terdapat dakwaan Hamzah telah berjumpa dengan Zahid di Bangkok. Bagaimanapun, sebagai ahli biasa, saya faham. Mungkin ada yang kecewa dengan cara pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan perbezaan pandangan itu adalah biasa dalam politik. Tetapi bila ada pihak yang cuba menjatuhkan presiden parti dengan cara yang menentang perlembagaan parti, maka di situlah garis merah telah dilanggar. Dan mereka itulah pengkhianat sebenar kepada parti. Kalau hari ini hati kamu sudah tidak bersama Tan Sri Presiden, dan kalau setiap keputusan dipersoal bukan untuk membina tetapi untuk menjatuhkan, lebih baik kamu keluarlah dengan cara terhormat. Sertai sahajalah parti lain. Tapi itu pun kalau diterima. Kerana orang yang sanggup merosakkan parti sendiri hari ini tidak mustahil akan melakukan perkara yang sama apabila berada di tempat lain.